Kerajaan Wahabi dituduh sebagai kerajaan Wahabi dan menyokong ISIS. Menyokong ISIS pula dah. Dan pada masa yang sama pula Saudi menghantar tentera ke Turki sebagai persediaan menyerang ISIS di Syria. Kerajaan Saudi dituduh sebagai ISIS ni macam mana? Menyokong ISIS. Tuan-tuan, ISIS tak boleh hidup di Saudi. Macam mana dia kata Saudi sokong? Pemikiran-pemikiran pemberontak kepada kerajaan ni tak boleh hidup di Saudi. Dia tangkap. Student kita buat demonstrasi bersih pun tuan-tuan dan puan sekalian, dah kena bagi warning. Baru buat demo kecil, baru tak demo macam hak buat kat sini. Kalau buat kat sini itu lama dah duduk dalam tu di Saudi. Di sana baru angkat sepanduk pakai baju bersih. Depa tengok ada kaitan dengan politik apa semua dan sebagainya. Bagi warning kat student. Bagi warning. Dan orang yang penganjur itu, orang yang bekerja di sana, orang Malaysia yang bekerja di sana kena hantar balik. Jangan buat main. Oi, Saudi ni UMNO ke? Bukan. Depa negara monarki. Depa tak mau pemikiran yang membawa sahwah, kebangkitan, saurah dan sebagainya, demokrasi masuk ke dalam negara. Depa tak mau. Tak boleh buat sana. Itu Saudi. Memang mereka menjaga negara mereka seperti itu. Sebab tu Bin Laden, awak Bin Laden tak buat pengkalan dari Saudi. Kalau kata Saudi terima dia, Saudi tak terima lah, dia lari keluar tu. ISIS, pasal apa? ISIS kafirkan Saudi. Sebab Saudi tak terima mereka. ISIS kafirkan Saudi. ISIS halalkan darah beberapa tokoh ulama-ulama Saudi. Itu kita kena faham. Tu Ustaz, tu apa ni, depa pakai buku Syekh Abdul Wahab tu semua. Benda tu saya cerita berulang kali, saya terangkan. Kalau gitu jenuh lah. Kalau kita nak cakap begitu, banyak benda kita boleh cakap. Sangat banyak tu. Ni, yang daripada Malaysia, Lutfi, yang pergi ke Syria. Dia mengaji pondok. Dia pondok di Baling. Di Sik ke di Baling? Di Kedah lah. Di Kedah. Tuan-tuan dan puan sekalian, pondok dia mengajak sifat 20. Macam dia boleh dia pergi ikut ISIS? Adakah berarti kerana sifat 20 itulah, wujud qidam baqa' itulah yang menjadikan dia terpengaruh dengan pemikiran ekstremisme? Tak cerdik sangat orang buat penilaian macam tu. Macam tu juga depa ni nak buat penilaian, mengaji tauhid uluhiyah rububiyah asma wa sifat ni, yang inilah menjadikan mengkafirkan seluruh umat Islam dan sebagainya, menjadikan ekstrim dan sebagainya. Jadi benda-benda yang macam ni saya rasa kurang sihat. Sebab apa? Sebab ada agenda tertentu, golongan tertentu, mereka menggunakan platform yang kerajaan sediakan untuk mereka salah gunakan platform tersebut. Yang ni yang buat fitnah dan perpecahan kepada manusia. Sepatutnya bila dia cakap bab terorisme ni, dia merentasi soal pemikiran, soal agama, dia merentasi soal ideologi dan pahaman. Mungkin saja orang yang mengaji di kalangan orang mengaji sunnah ni, mungkin juga dia pun ada terpengaruh dengan gerakan terorisme. Ada? Mungkin juga orang yang mengaji Asy'ariyah sifat 20 ni semua akan ada dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh terorisme. Di Uban tu mereka semua tu Sufi ikut Taliban tu militan. FBI, Front Pembela Islam di Indonesia, digelar mereka di sana militan, pemberontak ke atas kerajaan. Mereka mengaji semua. Habib Rizik. Habib. Maksud kita semua Habib adalah teroris. Jadi kita kena tangkap Habib Syekh dulu. Tak boleh lagu tu, salah lagu tu. Tak kenalah kita buat penilaian seperti itu, penilaian singkat. Sebab tu semua aliran, semua gerakan dia tak bebas. Bukan asas aliran itu pemikiran orang-orang di dalamnya. Yang ni kita kena ambil peringkat ni dulu. Lepas tu baru kita pergi peringkat yang kedua, rincikan aliran-aliran ini. Ada unsur-unsur dalam aliran ini yang membawa kepada pemikiran ekstremisme. Contoh macam Syiah ke, dia ada wilayah dia tu kuasa. Soal kuasa. Bila dia nak kuasa, pemimpin yang diiktiraf hanyalah daripada Syiah, maka ni akan membuka ruang kepada keganasan. Akan membuka ruang. Lagi bila kita cek, bagi kaji lagi pemikiran terorisme ni, lahirnya terorisme ni, ekstremisme ni, radikal ni, kerana wujud di sana golongan-golongan liberal yang ekstrim. Dia sebagai satu respon. Liberal ni pun kita kena bantras untuk nak mengurangkan dan menghapuskan terorisme. Liberal kita kena musnahkan.
Musnahkan dalam erti kata, musnahkan cara mereka berfikir, pemikiran mereka. Kita kena jawab, kita kena bantras aliran ini. Sebab contoh, bila orang kata tak wajib tutup aurat ni semua halal, akan ada tak orang yang marah? Akan ada orang Islam yang marah. Dan kemarahan mereka ni bukan kerana mereka sokong ISIS, tak. Ini telah kafir, mereka telah halal darah mereka. Dia buat analisa dan andaian sendiri. Sebab apa? Sebab liberal terlalu. Keluar orang macam contoh Ulil Absar Indonesia tu, baru-baru ni keluar statement dia. Dia kata apa? Dia kata hukuman azab yang Allah turunkan ke atas kaum Lut. Kaum Lut, dia kata, bukan kerana isu Sodom, bukan kerana isu homoseksual. Tak. Dia kata kalau kerana homoseksual, nescaya negara-negara yang ada pada hari ini yang mempromosikan homoseksual, negara-negara barat, sudah tentu kena azab Allah. Kenapa mereka tak kena azab Allah? Liberal. Liberal dahsyat ni. Orang yang macam ni, dia akan ada lawannya. Lawannya siapa? Hang Ulil Absar, hang ni dah kafir, masuk neraka jahanam, halal dah hang. Akan ada, betul tak? Akan ada. Kita tak kata lah macam tu. Kita kata pemikiran ini, kalam ini boleh membawa kepada kekufuran. Soal dia kafir tak kafir tu, kita kena tegakkan hujah depan dia dulu. Kena ada orang pilih, dan wallahu alam, yang tu kita serah pada kerajaan dan Majlis Agama Islam Indonesia apa hukum ke atas tu. Dia tak mau terlibat. Tapi orang yang ekstrim, dia baca seorang-seorang dia faham seorang-seorang dia, akan lahir, dia panggil respon, refleks daripada apa yang berlaku di hadapannya. Lahirlah ekstrim dalam agama. Tu jadi dia ekstrim. Buddha yang berlaku di Rohingya, ekstrim lah tu, musnah etnik Rohingya. So ini semua kena teliti. Sebab tu orang yang nak kaji benda ni, dia kena cerdik dan dia kena terbuka pemikirannya. Sebab terorisme, ekstremisme ini, kita semua tolak pemikirannya. Kita semua tolak. Bila kita semua tolak, sama-sama kita tengok, kita kena teliti daripada segenap sudut apa yang boleh membawa kepada terorisme. Dia banyak sudut tu, tuan-tuan. Dia ada banyak wave yang telah kita analisa dan telah kita kaji. Wallahu a'lam.